Pasangan suami isteri musafir, kemudian dijimak di siang hari ketika bulan Ramadan. Dia musafir suami isteri bulan Ramadan, pergi jimak pula siang hari. Mu nak musafir ke nak jimak? Mu nak apa benda? Mana tujuan sebenarnya? Tak apa tak? Asal musafir je ni bagi kata. Nah, kafarah jimak 2 bulan puasa berturut-turut ialah kena kepada suami yang sedang berpuasa pada puasa Ramadan, sengaja melakukan persetubuhan, dan dengan persetubuhan itulah yang membatalkan puasanya, kena kafarah. Dia musafir, lepas tu dia tak puasa. Orang yang musafir boleh tak puasa? Boleh. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Barang siapa di kalangan kamu musafir, kemudian dia tidak berpuasa, boleh nanti qada selepas raya. Faham lagi? Bila tidak berpuasa, dia pun jimak, batal tak puasa dia? Tak batal. Bila tidak batal puasa, kena tak bayar kafarah? Tak kena. Kafarah ini ialah batalkan puasa dengan sebab jimak di siang hari puasa Ramadan. Jadi sini tidak kena kafarah. Nah, tapi kalau dia musafir dan dia berpuasa, dia musafir dan dia puasa. Sebab orang yang musafir afdal berpuasa. Dirasakkan puasa itu di RNR Gambang. Contohnya lah. Faham lagi? Dalam keadaan rosak puasanya, kena kafarah. Nampak lagi? Orang yang sakit wajib tak puasa? Saya jawab, tak wajib. Dia pun tidak puasa, kemudian dia jimak, batal tak? Tak batal, tidak ada kafarah. Orang yang sangat tua, laki 90, bini 88, taklah ada Allah dah nak puasa, wajib tak puasa? Tak wajib. Wa 'alal ladzina yatiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang sangat tua, tak larat dah nak puasa, tak apa, tak puasa, hanya wajib bayar fidyah. Tapi dia larat jimak. Dia tak puasa, tak larat dah, jimak larat lagi. Dia pun jimak, batal tak puasa dia? Tak batal. Maka tak batal, tidak ada bayar kafarah. Tapi kalau dia sakit tapi dia puasa, lalu dia batalkan puasa dengan jimak, kena kafarah.